Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 bersama saya Cikgu Cik Fazilawati binti Cik Umar dari Sekolah Menengah Sains Pokok Sena. Hari ini kita akan fokus kepada bab 10 iaitu penerokaan angkasa lepas dengan subtopiknya adalah 10.2 perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Sebelum kita lihat dengan lebih mendalam, kita tengok dulu standard pembelajaran hari ini iaitu berkomunikasi tentang perkembangan dan aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas serta kepentingannya. Sedikit pengenalan mengenai penerokaan angkasa lepas. Penerokaan angkasa lepas adalah penyelidikan dan penjelajahan alam semesta di luar bumi. Kepentingan sains dan teknologi adalah untuk memahami asal-usul alam semesta, memacu inovasi dalam pelbagai bidang moden, dan impak kepada tamadun adalah meluaskan pengetahuan manusia, menginspirasi generasi dan membentuk masa depan tamadun. Sebelum itu, kita tengok dulu sejarah dan juga asal-usul untuk penerokaan angkasa lepas. Pada abad ke-11, China telah mencipta sebuah letupan dan menggunakan roket primitif dalam pertempuran dan peperangan. Pada tahun 1609, Galileo Galilei telah mencipta teleskop Galileo, iaitu teleskop ini digunakan untuk mencerap astronomi dalam membantunya untuk mengkaji tumpuk matahari dan planet Zurah. Seterusnya, pada tahun 1957, Kesatuan Soviet telah melancarkan satelit buatan manusia pertama iaitu USSR Sputnik 1. Pada tahun 1961, manusia pertama iaitu Yuri Gagarin telah mengorbit melalui Vostok 1. Pada tahun 1969, Neil Armstrong adalah manusia pertama yang menjejak kaki ke bulan melalui Apollo 11.